Kena sidai lagi ke? Assalamualaikum dan selamat datang ke Bola Live TV. Liverpool menang pula. Aduh. Satu peringatan, Chelsea last menang dengan Arsenal 2020 ah. Last menang dengan Arsenal dekat Stamford Bridge 2018. Let's go. Kita nantikan. Yang ni kalah memang sakit ni. So, adakah kita akan tengok diri sebenar David Raya game ni setelah Saliba dengan Magalhaes tak ada? Ui, ramai predict Chelsea menang. Aku rasa bukan fan Chelsea yang predict Chelsea menang ni. Minggu ni kalau tak duk gol ataupun masuk gol tak lama. Sebab minggu ni double game week. So yang menang tak selamat lagi sebenarnya. Rabu ni ada. Team lain tak apa lah, dah biasa. Arsenal, Chelsea, Liverpool, MC. MU kekok sikit. MU selalu satu game lah seminggu. Aku rasa game ni boleh jadi draw. Kalau hampa nak tahu satu fakta sampai ke game sebelum ni, game ni tak tahulah. Estevao akan skor setiap kali game dia start untuk Chelsea. Lihan bangun Isak dah skor. Ya, 13 game baru nak skor. Baik beli sapi-sali. Calobah what the touch. Hantaran dan tai daripada Calobah. Teta mengamuk dah, Teta mengamuk. Game ni aku rasa dekat merah ni. Yeah boy. HOLLLLLLISAKKKKKKKKKKKKK. Tengok seronok punya seronok tu. Striker 100 berapa puluh juta. Striker termahal. Skor di game week ke-13. Yalah, yeay, Isak skor. Yeay, seronoknya. Jom kita buat kenduri untuk Isak. Dia pemain ref dah. Relax lah, tak kalah lagi Arsenal. Garnacho tak main lah game ni. Aduh, patutlah rasa kehilangan game ni. Teta chill lah Teta. Marah-marah nombor 2 kok. Sepak bola tak elok lah. Saka. What a save Robert Sanchez. Apa masalah hang ni nak ina-ina muka orang? Hang ni handsome sangat ke? Tapi betul sikit lah muka macam kartun kacang hari tu. Martinelli. Wow, good touch daripada Martinelli. Ni baru Brazilian Martinelli. Neto. Baik tu. Last man tackle Declan Rice. Macam Casemiro. Tapi Esteban ada potential. Kaki kiri lah. Pedro. Esteban. Allahu Akbar, Esteban. Hampir Esteban nak skor lah. Kalau kaki kiri tu gol tu. Chelsea wajib menang untuk semua fan. Semua fan yang ada di sini. Please save football. Tapi Esteban ni aku suka. Dia memanglah nampak dia tamak, tapi dia berani kan. Umur baru 18 tahun. Hambai yang daripada Brazil, hamai dekat EPL, tiba-tiba hang boleh main macam ni. Siapa kata muka macam kacang ni? Arif tu lah. Aku dah teringat muka kacang tu bila sebut pasal Calobah ni. Martinelli. Esteban main macam tu lah Brazil. Main macam budak England ni. Aku rasa Arsenal akan menang something musim ni. Tapi tak tahu APL ke UCL ke ataupun semua. Pastilah Pedro pun. Ni Gusto ada sebelah hang. Bodoh lah. Gusto Rhys James ada. Pedro. Bodoh lah Pedro hang ni. Bagi aku bila hang sokong Perancis dia macam cheat code. Sebab Perancis terlalu kuat. Malo Gusto hampir membuat touch. Jaga offside tu kot. Tak offside. Dia nak shoot. Bila nak gol ni. Wow, kad merah ni. Wow, Caicedo. Red card ke? Caicedo awak pula dia jatuh Dia tackle orang, dia jatuh pula. Lepas tu dia injure pula referee kata ingat hang boleh berlakon lah. Kalau tak red card aku terkejut lah. Sebab bola tu dah terlepas. Dia pergi tekan lagi kaki dia. Kepala kotak hang Caicedo buat macam mi bagi hang lagi kot. Hang pijak orang macam tak ada orang esok. Harif tu kacang ni pula nak kena red card pula ke? Ada penyikuan mungkin boleh kena red card juga. Bagi red card ref. Bagi game balance balik. Game ni kasar. Tapi game ni Chelsea lah main kasar sebenarnya. Bengkok betul lah Mat. Itu bukan berlakon tu. Ni Benjoy kat BP. Martinelli good. Rush.
Saka. Martinelli. Oh, what a save! What a save, Robert Sanchez. Gila. Gusto ni macam Dalot main hari tu. Spoil lah. Orang tengah laju-laju dia buat balik pula. So set piece FC, adakah akan menggunakan set piece mereka kembali? Macam tai lah crossing hang Gusto. Sebiji macam Dalot mat. Abang suka matcha atau suka kopi? Soalan macam ni lah buatkan aku hari ngantuk. Tengok. Buat best 11 Chelsea all time Lehan. Tak mau, Chelsea tak padu. Okay. Tapi masa aku betul-betul letakkan pasak hati aku nak jadi fan MU, musim 2012-2013, masa MU menang Liga terakhir. Sejak aku sokong MU betul-betul, sejak tu lah MU tak menang. Rhys James. Oh, what a save Rhys James. Gila, what a save. Melompat Rhys James oh. Oh, gol! Kacang skor mat. Siapa kata dia kacang tadi? Ha. 10 orang pemain mat. Yes. Kami fan Chelsea cawangan Manchester United. Mana cawangan Liverpool, cawangan Manchester City, boleh komen? Oh, kena makan dengan set piece mat. Set piece FC kena makan dengan set piece. Oh, tanduk macam tu kan, macam Amri Yahya punya gol tu. Boleh tak sebelum nak buat spaghetti patahkan dulu? Boleh. Hang bukan Italian. Muka hang pun lahir dekat Kodiang. Tak ada masalah nak buat cara hang. Boleh sekali masuk kena kad kuning dah. Cuba menghantar kepada Alejandro Garnacho, bekas Starboy Manchester United. Garnacho, aduh Garnacho buat panggil MU lah dia ni. Lehan ada berapa adik? 1. Arsenal cuba counter dengan Martinelli, tapi Gusto aka Dalot berjaya menghantar bola ke belakang. So Arsenal cuba mengubah taktik dengan kemasukan kapten passing kanan kiri, iaitu Odegaard. Madueke kepada Odegaard. Odegaard apalah kotak Odegaard. Tak main Odegaard. Masuk buat style baik bagi Gyökeres main. Boleh bahan dah. Bukayo Saka versus Korea. Bukayo Saka cuba membuat hantaran. Gol! Aduh, kata dah. Hampir seronok sangat. Apa tu dia lah, apa seronok sangat bahas Arsenal. Cik, Garnacho ingat dia pun Neymar. Ingat Neymar ke oi dapat bola macam tu. Dapat dekat Martin Odegaard, dia akan passing ke tepi punya. Confirm. Mosquera kepada Odegaard. Passing tepi lah cik oi, tak ada nak passing belakang. Odegaard ni mengarut lah hang ni. Garnacho hang skor kan. Aku jadi fan hang seumur hidup Garnacho kalau hang skor game ni. Kalau Madueke skor game ni, koyak mak fan Chelsea. Tok Eze tak dapat. Main apa ni? Mengantuk ni tau tak? Main bola tampar apa? Bola tampar Van Dijk boleh lah. Delap tak kena terus sebab dia murah. Berapa Chelsea beli 30 ke? 30 juta pound je, tak mahal pun. So orang tak terus sangat lah. Passing belakang. Odegaard passing belakang. Kata dah. Buat lawak sikit Lehan ngantuk ni. Lawak Liverpool. Liverpool tak lawak dah, Liverpool padu. Oh, what a shot daripada Delap. Itu tazkirah dah, aku tak tengok lagi video baru Save Abi ni. Takkan yang terbaru pun tazkirah. Kita tengok video esok macam mana. Dah menang lah ni. Madueke versus Korea. Madueke ni dribble dia lagi elok pada Saka sebenarnya. Mantap lah tackle daripada Gusto aka Dalot. So 2 lawan 2. Gusto cross lagi elok Gusto. Macam tai lah crossing dia. Habis je lah game sorry pun. Aduh, dua-dua tim ni. MU main attack lagi elok tadi. Salah kepada Mosquera. Mosquera salah. Salah dah. Merino. What a save. Tapi Gyökeres
Dia kira pergi terjah macam tak ada orang esok dia pergi terjah boleh kena red card tau. Ha, tengok muka Robert Sanchez waktu nak save bola. Muka dia macam tak ada reaction, muka dia macam lawak lah muka dia. Aduh. Bodoh amat Reece James. Dapat bola kat Gusto. Gusto passing kat Reece James. Reece James passing balik kat dia, dia mati akal terus. Declan Rice untuk ngantuk ni. Mampu hilang untuk siapa pun. Chelsea aku rasa kalau seri pun dia rasa macam dah menang game ni. Bukanlah maksudnya okey lah kan main 10 orang tak kalah kan. Jarang ni satu minggu semua terselamat. Tottenham. Tapi Tottenham bosan. Nak hype Tottenham. So, terima kasih yang join. Terima kasih yang bersama-sama kita. Assalamualaikum.